kita pergi ke Hat Nyai pula. Okay? Jom. Lepas 3 hari kami dekat Langkawi, sekarang kami bergerak pula ke destinasi seterusnya iaitu Hat Nyai, Thailand. Perjalanan kami bermula dari Jatikorapollis dan dari situ terus menuju ke Hat Nyai. Perjalanan lebih kurang dalam 1 jam saja, jadi taklah terlalu lama atas jalan. Sampai je dekat Hat Nyai, benda yang pertama kali kami buat adalah terus check in hotel. Untuk trip kali ni kami stay dekat Richmond Resort Hotel Hat Nyai. Dan honestly aku memang agak terkejut lah dengan bilik yang kami dapat. Bilik dia memang besar, luas dan sangat selesa untuk kami berdua. Lagi best, view dari bilik pun cantik dengan harga penginapan macam ni. Bagi aku memang sangat-sangatlah berbaloi. So bila kita orang dah apa semua, malam tu kita orang pergi dekat Ison Night Bazaar untuk shopping dan food hunting. Dekat sini memang banyak benda boleh tengok, dah banyak makanan yang menarik untuk cuba. Tapi sebab badan dah penat sangat, kami tak nak lama sangat. Kami shopping sikit-sikit dan cari makanan untuk tapau dan bawa balik ke hotel. Sampai hotel kami terus makan dalam bilik sambil rehat. Tak ada aktiviti berat sangat untuk malam ni sebab kami nak kumpul tenaga untuk explore Hat Nyai pada esoknya.